Ui, ui. Oh, 2 ekor sekali baru puas tau. Ikan kapeh ni dia kena ada arus laju baru ada. Kalau arus apa ni, arus slow dia kurang nak makan. Kadang-kadang tak ada pun. Ui. Oh. Alhamdulillah. Dia punya getah. Tengok menggeletar. Ini mancing ni melawan arus ni. Itu pasal dia kena kara je. Melawan arus. Melawan arus kena kara je. Kalau tak kara tali perambut ni dia berpusing-pusing. Berlilit-lilit dia. Mancing ni baru syok mancing. Puas. Walaupun kecil tapi dia banyak. Ui. Tengok kalau kita tak kara melawan arus dia tali berlilit ni. Berpusing-pusing. Maknanya kita kena kara je kalau mancing lawan arus. Oi, jatuh pula dah. Oi.
Berlilit-lilit sebab dia melawan arus. Kita kena kara je. Pasal dia suka ngejar ikan kapeh ni. Berlilit tu. Jangan main-main tu. Pusing-pusing tali. Kena batu pun kena berat sikit lah. Dia tak ada nak berpusing-pusing. Kalau tidak, tu dia jadi sarang burung tu. Satu je kalau nak mancing ni, lawan arus kena kara je. Jangan letak statik. Letak statik memang berdetik lah. Memang berlulut-lulut. Kita lawan arus. Jatuh pula dah. Kita balik lawan arus. Jangan berhenti kara. Kalau tidak tali berlilit. Batu kena berat sikit. Kalau tak berat lagi kuat berlilit dia. Tengok dia tarik tu. Ada. Ini dia hasil dah. Jadilah buat lauk buka puasa. Okey, hari ni alhamdulillah lah hari ni. Kita dapat apa ni? Ikan kapeh bulan Ramadan. Jadilah kita buat lauk. Dalam 20 ekor macam tu adalah ikan kapeh ni. Dia banyak masa air pasang tadi. Masa air pasang bila udah penuh kurang lah dia punya tu. Apa ni dia punya pagut mata pancing. Kita pun nak beransur balik lah. Ini udah petang lah ni. Okey, assalamualaikum dan salam horas.